Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Gang, sorry lah gang, sebulan lah tak buat video kan. Tapi hari ni saya buat sebab saya nak tunjukkan dekat korang stok-stok yang ada dekat showroom. Okay, stay tune. Alright, jom kita start lah sementara cahaya masih ada kat showroom ni. Dah nak hujan dah ni. Okay, first saya ada Honda Civic FL5 2024. Yang ini mileage dia baru 12 km. Baru grade Super Light Neo. Ni 2024. So harga dia 305 on the road. NCD 55%. Macam biasa, semua saya akan letak harga mana yang saya ingat lah. Okay, yang ni A45S Straight Style Edition 2023. Harga tak silap saya ni dalam 430. Cuma yang ni dah sold lah. Okay, 430, 440. Yang ni dah sold. Dia sold masa dekat Jepun lagi. Dia ni memang mahal. Okay, binatang buas ni memang mahal sebab dia limited. Dia bukan yang spek sama macam yang kita tengok 260, 280. Tak, dia ada kelainan sikit pada spek, pada pada color. Ni bukan wrap ni. Ini memang color original dia. So Alphard Wellfire tak ada sangat. So Alphard 2023, 2021, 2022, yes saya ada. Macam ini Type Gold 2022. Yang harga dalam 203 on the road, NCD 55. So next Wellfire Z Premier. Ada 2023, ada 2024, harga dalam 360,000, 370,000 on the road. Lepas tu yang ini FL1. FL1 ni auto 2021. Yang ni dalam 165,000 on the road. NCD 55%. Ni kereta ni baru sampai. Kita baru cuci. So tengok bahagian dalam dia. So datang dengan electric seat, half leather seat. So yang ni harga 165,000 on the road, NCD 55. Kan macam biasalah. Kereta-kereta macam ni semua kita bagi korang dengan warranty sampai 8 tahun. Tuh nampak Alphard Type Gold, Wellfire warna hitam tu. Yang hitam tu dalam 360,000 on the road, NCD 55. Yang ni Mini Cooper JCW. Yang ni harga 185,000 on the road, NCD 55%. Tapi siapa yang mencari FL1 manual, saya ada satu unit last. Ada satu warna biru dah booking. Yang warna hitam ni manual 6 speed. Yang ni harga dalam 173,000 on the road, NCD 55%. So yang ini dah datang dengan siap spoiler. Nampak? Ni dah datang dengan siap spoiler lagi. 173,000 on the road, NCD 55%. Manual 6 speed. Wih lawa dalam dia. Baru siap cuci. Manual, okay? Alright. Ada wireless charger lagi. Half leather seat. So yang ni horsepower dalam 186. Siapa berminat, Voxy saya ada. Harga 149,000 on the road, NCD 55. Cuma yang ini siapa dapat, jackpot. Sebab yang ni dah siap sport rim. Nanti saya tukar tayar baru lah, tayar botak tu. Lepas tu yang ni dah ada body kit. Lepas tu bahagian belakang dia complete set body kit. Tengok MZ Speed, dia punya tip exhaust full system tau dia punya. Yang ni MZ Speed. Alright. So bahagian dalam dia dah datang dengan player Alpine lagi. Alpine mileage baru 34,000 km. So player atas pun Alpine. Kereta ni baru sampai. Player atas pun Alpine. So kalau kau nak bagi tahu, yang ni Voxy pun ada lagi satu, sama harga dia 149,000 on the road, NCD 55. Kalau nak warna putih saya ada incoming. Gang, 195,000 on the road, NCD 55. GI Yaris 6 speed manual. Okay, 6 speed manual. Ni bahagian dalam dia 6 speed manual. Itu hari ada yang 150,000 1.5 NA auto. Tu dah kena booking. So yang ni available A180. Yang ni sunroof. Yang ni harga 173,000. Sama ni. Ini 173,000 sunroof. Ini manual 6 speed 173,000 on the road, NCD 55%.
So siapa nak tengok FF5 biru, saya ada satu unit yang berharga 295,000 on the road, NCD 55. Mileage FL5 tu baru 24 km. Jom. So yang ni saya ada 2 unit FL5. So ini dah sold. Yang ni 2024. Ni mileage baru 24 km. Bos, ada nak kata-kata sikit lah untuk 2026 kita punya mission ni, untuk YouTube? YouTube Yes. Okay, mission kita pada tahun 2026 ni kita nak bawa masuk 3,000 unit kereta dan kita nak jual 3,000 unit. Semoga dipermudahkan sekali urusan kita pada tahun ni. Saya harap semua supporter Arif dapat membeli kereta dengan Arif. Mantap. Ya, sebenarnya kita tak ada jual kereta grade R Confirm, itu confirm bos. Yes. Yes. Tak ada jual kereta yang accident. Kita jual kereta yang high mileage pula. Kita jual kereta yang High condition. High condition. Dan kita bagi waranti 8 tahun. Kita ada workshop sendiri, kita ada kedai tayar sendiri. After sale kita So tak perlu takut bos beli dengan kita. Takut. So direct dengan bos tau. Kat mana ni? ECW. Confirm. Memang dah ramai dah datang dekat ECW. Rip abang dah datang, Rip abang dah beli. Mantap. So 2024 yang ni, biru ni, mileage baru 24 km saja, geng. Okay, jom. 24 ke 25 lah. Sebab dia asal 24, tapi tadi dah bawa pergi belakang kan. Dia jalan-jalan sikit lah. So kejap saya tengok dia punya mileage. So pusing kat sini. 24 km geng. Nampak tu? 24 km. Manual, ada siri number kat situ. Handsome lah. Memang handsome lah. Ayat tu waiting untuk Puspakom je. So guys, available. Booking RM500 saja. So next saya ada Nbox. Nbox ni harga dah turun, 119,000 on the road, NCD 55%, G350D. Yang ni diesel. So yang ni harga 560,000 on the road, NCD 55%. Honda Odyssey yang ni 175,000 on the road, NCD 55%. Lexus RX 300. So thank you customer Walid daripada Batu Cave, support. Dia datang dekat saya punya live. Tadi dia datang tengok, dah booking. So tapi dia booking yang kereta dekat Jepun. Dia ambil ada lagi satu spek, dia upgrade. So Lexus RX 350 yang ni for sale lagi. Yang ini 368,000. Yang ini. So guys, macam biasa lah, nak beli kereta Roger Arif Harin ataupun terus datang dekat ECW. Make sure appointment dulu dengan saya. Jom kita pergi sebelah, kita tengok kereta yang menarik lagi. Geng, ni showroom saya. Tadi saya tengah buat video. Benda ni memang orang cakap lain daripada yang lain lah. Saya tengah buat video, macam saya kata, saya dah lama tak buat video. Tiba-tiba Tuan Sufian yang pernah beli kereta dengan saya, dia message Rip, apa khabar? Lama menyepi. Dia macam faham-faham je, dia macam tahu-tahu je saya nak buat video kan. Memang dah sebulan dah ni saya tak on video dekat YouTube. Tuan Sufian message, Arif, apa khabar? Lama menyepi. Tak apa tuan, saya buat video hari ni. Mantap. Thank you semua customer saya. Semoga dimurahkan rezeki, semoga diberi kesihatan yang baik. Mantap. Thank you Tuan Sufian, selalu ambil berat pasal saya. So yang ini GR86 175,000 on the road. So yang ni BMW 135i. Yang ni 180,000 on the road, NCD 55%. Sebelum ni 188. So sekarang dia 180,000 on the road, NCD 55%. 306 horsepower. Yang ni BMW 118i. So yang ini saya ada warna putih, saya ada warna hitam, saya ada warna biru. Harga estimate on the road dalam 150 ke 160 ribu. CLA 250 Honda Stepwagon saya ada lagi incoming. Ada yang ready warna hitam, harga dalam 164 ribu. On the road, NCD 55%. So yang ni FK7. Ini dah kena booking. Tapi FL1 ni lawa. Saya nak buat video ni. Awak nak keluar ke? Parking. So yang ini baru kena booking kan? Baru kena booking semalam. Lawa gila. Ini 2023, mileage baru 16,000. Betul. Lawa gila. Yang ni dah siap suspension, nampak ni. Ni bukan standard, dia dah lowered dah ni. Suspension, lepas tu dah ada datang dengan spoiler model 2023. Yang ini. Lawa. Tapi ini baru kena booking semalam. FL5 yang ini 267,000 on the road, NCD 55. Apa dia? Dah kena booking lah semalam. Ya, semalam dah kena booking. Aku aim kat kereta ni sebab warna biru 2023, lawa gila.
So yang ni BMW 118i. Yang ini yang harga 150,000 on the road, NCD 55. Saya kena check yang ni dah kena booking ke belum. Sebab macam dah tadi saya tengok dalam grup saya. Okay, apa beza FL1, apa beza FL5? 1.5, 2.0. Yang tu VTEC turbo. Gelap sikit lah geng. Tapi daripada bahagian belakang sama je. Okay, jom. Yang ni Soul. Lepas tu Suzuki Jimny geng. Suzuki Jimny. Harga 150,000 geng. On the road, NCD 55. Itu hari sampai-sampai harga 160,000. Sekarang 150,000 on the road, NCD 55. Dah siap sport rim, dah siap fog lamp. Okay, siap fog lamp. Lepas tu dah ada lampu kat atas tu. Mileage baru 8,000. Dalam kali cantik. Alamak, kunci lah pula. Tu, mileage baru 8,000. A180 warna merah. Lepas tu yang ini pun sama, FK7. Saya ada incoming lagi FK7 sunroof, dalam 145, 148 on the road. Cuma yang ini dah sold, dah kena booking. GLB 35 AMG 7 seater. Yang ini harga 249,000 on the road, NCD 55. Geng, CLA 180 warna kuning, baru sampai warna kuning rare, datang dengan sunroof lagi. So yang ini harga 215,000 on the road, NCD 55%. Yang ini lawa. Kalau warna kuning memang dia cantik lah kan. Untuk model CLA pula tu, frameless. Mileage kereta ni baru 16,000. Sana 16,000, ni pun 16,000. Datang dengan sunroof. Ni datang dengan sunroof. Okay, next saya ada Alphard merah dah sold. Lepas tu ada lagi satu Suzuki Jimny warna hitam tahun 2023. Yang tadi 2023 ni sama 2023 Suzuki Jimny. Lepas tu yang ini Clubman 185,000 on the road, NCD 55. So minta maaf sekali lagi sebab dah lama tak buat video. Macam biasa, nak beli kereta yang ada dalam video saya ni, just screenshot Roger Alibarin. CLA 180 tu for sale lagi tau. So guys, kita jumpa next video. Tuan Sufian, mantap. Terima kasih banyak-banyak support saya. Okay, memang steady lah. Right, Assalamualaikum.